senang, terhibur. Senyum semua. Aku ambil gambar. Cepat. 1, 3 kali petik. Kau senyum Kalau kau tak senyum, macam mana aku nak ambil gambar? Kau kena senyum. 1, 2. Cepat dong kau senyum. Nanti dulu. 3. Sikit. Kurang tu. Kau kena duduk depan lah. Itu betul-betul. Kau duduk macam ni, macam mana aku nak ambil gambar? Kena depan betul lah tu. Betul-betul. Pusing. Pusing lah sikit. Aku nak ambil gambar. Nak suruh aku yang pusing. Kau ambil gambar aku. Kau ambil gambar aku lah. Kalau aku yang pusing. Kau nak suruh aku ambil gambar kau ke? Aku ambil gambar kau. Nak suruh Umi ambil gambar korang ke korang ambil gambar Umi? Dalam kereta nak posting boleh? Dalam kereta, no hal. Posting je. Okay, kita steady balik. Ini nak merawat ke nak buat raja lawak Aku pun tak tahulah. Korang ni suka tertekan lah. 1, 2. Kenapa yang kau kenyit-kenyit mata? Kenapa? Tukang ambil gambar comel. Abang duduk mana? Adik ada di sini. Abang dengan siapa? Bini di tepi. Habis. Takut aku macam tu. Tak nak laki orang. Tak pasal-pasal aku kena kejar dengan penyapu. Bujang ada, bujang. Bujang ada. Dek, makcik selera muda-muda, dek. Tak ada selera yang berumur-berumur laki orang, dek. Tak ada. Selera makcik, dek. Smart-smart, abang Korea. Selera makcik, dek. Bukan biasa-biasa, dek. Abang Minakat. Selera makcik yang tongkat Ali, bang. Tongkat Ali, walaupun muda tongkat Ali Umi dah gatal no. Biarlah gatal, garuk sendiri. Korang selalu suruh gatal, garuk sendiri. Dah kan? Aduh, aku sakit pinggang lah. Macam mana nak kahwin 4 kalau sakit pinggang? Tadi kau cakap baru nak kahwin. Nak kahwin 4. Ibu ayam ni. Ini bukan ibu ayam. Mak ayam. Kalau ibu ayam tak sedap. Mak ayam sedap. Ibu ayam tak sedap. Ibu ayam dia kena pegang anak-anak. Nak kena pegang anak-anak ayam. Kalau mak ayam dia gini. Itu baru mak ayam. Sebab dia seorang je mak. Kalau anak ayam. Penat panggil anak. Penat panggil anak. Cuba korang panggil anak korang. Tak balik-balik. Nak dekat maghrib. Nak kena azan ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak kena pakai azan Dia lain. Mak. Umi dah ngantuk ni. Kurut-kurut siapa ni? Ayo. Korang nak topik apa lagi? Sakit hatiku di sini. Kau rasa sakit kat sini dah? Rasa sakit dah kat sini? Dah sampai sini dah? Telinga bunyi yang rasa. Cuba pegang. Cuba pegang dada. Pegang dada masing-masing. Sakit hatiku di sini. Cuba buat. Tahan je. Umi bukan cakap kosong ni. Betul. Dan. Cepat. Nasihat tak? Kau tak wasabi aku siap kau. Macam mana aku nak tolong kau? Wasabi. Keluar angin.
Ayam jantan. Dah ayam betina tak laku, pakai ayam jantan lah pula. Laku sikit. Kena panggil betina pujuk datang sini. Mai abang duduk sini, tunggu adik kat sini. Gitu. Kau nak panggil lagi ke? Nanti malam ni hilang korang punya sakit. Jadi sakit lain. Okey, tangan. Malam ni macam tu kokok. Kokok nanti kat dalam bilik. Tangan buat sini. Sakit hatiku di sini. Tekan sini. Buat sini pelan-pelannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.